Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syazali Zain, wartawan Star TV SMK Dato' Haji Talib Karim, Alor Gajah, Melaka. Hai kawan-kawan, pada era digital kini, penggunaan bahan digital dalam sektor pendidikan negara adalah amat digalakkan. Jadi, marilah ikut saya menelusuri apa itu bahan digital. Zul, busy tak? Tak sangat rasa. Nak tanya kau sikit boleh? Boleh. Kau pernah dengar tak pasal bahan digital? Nah, Apa contoh bahan digital? bahan digital tu ada banyak. Kalau contoh dalam kelas tu kita ada LCD projector, laptop, iPad dan lain-lain. Kau rasa apa harapan kau tentang penggunaan bahan digital dalam pendidikan sekarang? Harapan aku banyak sebenarnya, tapi yang aku boleh cakap sekarang ni yang pertama, murid akan dapat memperluaskan ilmu pengetahuan dengan penggunaan video dalam aplikasi bahan digital seperti YouTube, TikTok dan lain-lain. Dan itu juga murid juga dapat mengurangkan penggunaan pencemaran alam seperti penggunaan kertas yang ditulis oleh murid. Namun ia boleh digantikan jika guru memberi latihan di dalam aplikasi dalam talian. Akhir sekali, murid juga dapat mempertingkatkan pengetahuan dengan membuat video pembelajaran seperti menggunakan aplikasi CapCut, Canvas dan lain-lain. Assalamualaikum semua. Saya Nurul Syazali Zain bersama Guru Muda Inspirasi Starim. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okay, baik. Nama saya adalah Muhammad Izzah Syarabi Rosdan. Baik. Jadi untuk soalan pertama, apakah contoh bahan digital yang kita boleh gunakan dalam sesi pembelajaran zaman kini? Okay, baik. Terima kasih ke atas soalan tu. Okay, bagi saya, bagaimana peralatan digital yang sesuai terutamanya bagi era tahun 2025 ataupun bagi seorang pendidik, kita lazimnya dengar adalah PAK21. Apa itu PAK21? Pembelajaran abad 21. Kaedah ni banyak. Okay, guru-guru lazimnya mempunyai flexibility dan selalunya kalau kita ingin menggunakan PAK21 untuk ICT, kita akan menggunakan laptop ataupun kalau di sekolah yang mempunyai smartboard TV, mereka akan gunakannya lah. Supaya apa? Supaya menarik minat untuk menyukai ataupun tertarik dengan subjek tertentu. Okay. Seperti yang kita tahu pada zaman digital kini, aspek pendidikan telah memperkasakan penggunaan bahan digital dalam sesi pembelajaran. Jadi, apakah pendapat cikgu tentang keberkesanan penggunaan bahan digital dalam pendidikan negara? Okay, baik, terima kasih anak anda atas soalan tersebut. Soalan yang bagus. Kita sekarang berada di era digital. Dan nak tak nak kita terpaksa mengikut perubahan. Perlu mengikut arus perdana. Lagipun anak-anak yang lahir pada zaman sekarang ni, mereka dah ke depan. Dah tak sesuai sangat jika kita praktikkan cara pengajaran tahun 80-an, 90-an. Kita kena mengikut rentak mereka. Jadi kita, guru tak boleh terlalu menggunakan pendekatan PDPC yang zaman dahulu, 20 tahun, 30 tahun lepas. Menggunakan papan putih, menggunakan buku teks semata-mata. Bukan tak boleh, tapi kita perlu orang kata mempelbagaikan corak pengajaran kita. Jadi salah satu caranya ialah menggunakan digital. Jadi antara contoh penggunaan digital yang boleh kita peroleh di sekolah ialah penggunaan smart TV. Satu langkah pendekatan yang sangat baik cikgu rasa. Kita ada smart TV di bilik gerakan dan di blok tingkatan 5 kita ada smart TV di semua blok tingkatan 5 berjumlah 6 buah. Jadi kita menyokong sangat usaha sekolah untuk menyediakan kemudahan bagi guru mempelbagaikan PDPC ke arah PAK21 tadi tu. Betul lah. Itu saja untuk episod kali ini. Semoga info yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian, saya Nurul Syazali Zain, wartawan Star TV, SMK Dato' Haji Talib Karim, Alor Gajah, Melaka. Star TV, channel nak ke Star.